Apakah itu fakta sejarah? Menurut Edward Hewlett Carr, fakta sejarah wujud apabila sejarawan menganggap peristiwa tersebut adalah penting. Sartono Kartodiharjo pula menyatakan bahawa fakta adalah peristiwa yang terjadi dalam erti objektif yang tidak mungkin berulang lagi. Akan tetapi, berdasarkan jejak-jejaknya mampu dijelaskan dan diwujudkan. Apakah jenis-jenis fakta sejarah? Dalam ilmu sejarah, fakta terbahagi kepada beberapa jenis, iaitu fakta keras dan fakta lembut. Secara umumnya, fakta keras dikenali sebagai fakta tetap atau kukuh yang merupakan fakta yang sudah diterima sebagai satu fakta yang benar dan tidak dapat dipertikaikan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, keras membawa maksud benar, kuat dan tidak berubah bentuknya. Pengisytiharan Hari Kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 yang bertempat di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Tunku Abdul Rahman, di mana pengisytiharan ini diterima dan berlaku di hadapan umum. Fakta lembut ini tidak memiliki istilah umum dan diragui sejak awal. Fakta ini juga dikenali sebagai fakta yang berubah. Contoh fakta lembut dapat dilihat dalam karya yang dihasilkan oleh pandangan dan kacamata barat, di mana ianya bersifat bias dan berat sebelah dan isi kandungan dalamnya bertentangan dengan masyarakat tempatan. Cara pemilihan fakta dalam penulisan sejarah. Collingwood menyatakan bahawa sesuatu ilmu sejarah perlu mempunyai tahap penapisan daripada kisah yang tidak benar agar tidak berlaku sebarang penyelewengan dan tokok tambah. Carr menyatakan bahawa ahli sejarah perlu memastikan fakta yang dipilih adalah tepat. Seperti yang kita tahu, objektif penulisan sejarah adalah bersifat realiti di mana ianya tidak lagi wujud dan tidak akan berulang lagi. Contoh fakta tepat dapat dilihat melalui kejatuhan dan kemerosotan Empayar Rom pada abad ke-5 iaitu sekitar tahun 476 Masihi, di mananya ia berlaku sekali sahaja. Yang kedua, mengklasifikasikan sumber fakta dalam penulisan sejarah. Penulisan sejarah memerlukan penelitian dalam mengenal pasti dan menganalisis fakta-fakta sejarah yang digunakan. Antara contoh pemilihan sumber fakta adalah yang dilakukan oleh Collingwood ketika mengklasifikasikan Poem on the Question, iaitu sumber mengenai Babylon sebagai sebuah mitos dan sumber sejarah. Yang ketiga, pemilihan fakta berdasarkan kesahihan dan keaslian sumber. Berdasarkan aliran sejarah yang popular, sumber sejarah dibahagikan kepada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer. Secara umumnya, sumber primer adalah sumber yang sezaman dengan peristiwa dan keadaan yang dikaji. George Tosh menyatakan bahawa sumber primer adalah evidence contemporary with the event or thought to which it refers. Contoh sumber primer adalah seperti manuskrip, surat dan dokumen rasmi kerajaan. Yusuf Ibrahim menyatakan bahawa sumber sekunder merupakan individu atau pihak yang bertanggungjawab menyampaikan maklumat sumber primer. Menurut Kunto Wijoyo pula, sumber sekunder adalah sumber yang disampaikan oleh bukan saksi. Dua sumber tempatan yang menyebutkan kisah Hang Tuah iaitu dalam Sulalatus Salatin dan Tufat An-Nafis tidak dapat dianggap sebagai sumber primer kerana penulisannya bukan pada zaman Hang Tuah tetapi beratus-ratus tahun selepasnya. Cara keempat ialah mengutamakan kepada cara fakta diperolehi. Sejarawan perlu mengenal pasti sumber dari empat aspek iaitu jenis, kesahan, usia dan tarikh sumber serta sifat sumber yang diperolehi. Antara kaedah yang sejarawan dapat lakukan ialah kajian literatur, kajian lapangan dan sejarah lisan. Cara penyusunan fakta dalam sejarah. Cara penyusunan fakta dalam sejarah. Dalam penulisan sejarah, setelah proses pemilihan fakta dijalankan, maka proses penyusunan fakta diperlukan bagi membentuk dan mewujudkan interpretasi sejarah yang koheren.
Pertama, penyusunan fakta secara kronologi. Penyusunan fakta secara kronologi membantu untuk memahami perkembangan suatu peristiwa dalam konteks waktu yang berkesinambungan. Fakta akan dikumpulkan dengan sumber prima dahulu, baru sumber sekunder. Sebagai contoh, bermula dengan proses pengumpulan sumber-sumber, memilih sumber-sumber asli, menginterpretasikan sumber-sumber, hingga penulisan sejarah. Buktinya, penyusunan fakta secara kronologi mengikut urutan masa dalam peristiwa kemerdekaan Malaysia. Pada tahun 1946 berlaku penubuhan Malayan Union, kemudian pada tahun 1948 penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, pada tahun 1955 pilihan raya umum pertama dilakukan, pada tahun 1957 kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu, akhir sekali penubuhan Malaysia berlaku pada tahun 1963. Kedua, penyusunan fakta secara pemilihan fakta dan relevansi peristiwa. Pemikiran interpretasi atau berfikir mengikut relevan sesuatu peristiwa mencakupi kemampuan untuk membezakan pengalaman, kepercayaan, motivasi, tradisi, harapan masyarakat yang berbeza kelompok dan latar belakang mengikut zaman. Interpretasi memberi makna hubungan antara fakta-fakta yang diperoleh. Interpretasi amat penting dalam menentukan fakta supaya mempunyai makna. Fakta sememangnya berkait dengan nilai. Faktor nilai menentukan kerelevanan fakta terhadap konteks sejarah. Ketiga, penyusunan fakta secara imajinasi. Fakta ini terhasil daripada proses ingatan ahli-ahli sejarah. Jadi, fakta itu merupakan suatu perkara yang subjektif pada hakikat sebenarnya kerana ia adalah bentuk gambaran atau cerita atau pembentukan yang dilakukan oleh sejarawan. Penyusunan fakta secara imajinasi berlaku penambahan dan disusun dalam bentuk cerita yang menarik. Secara imajinasi, sejarawan harus mencuba menempatkan dirinya ke dalam sejarah yang bersangkutan. Keempat, penyusunan fakta yang menekankan sebab dan akibat. Penyusunan fakta bermula dengan sebab dan akibat yang mencetuskan persoalan mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana kesan peristiwa itu. Istilah sebab merujuk kepada makna faktor-faktor yang mendorong berlakunya sesuatu perbuatan. Sedangkan akibat adalah sesuatu yang menjadikan hasil suatu perbuatan. Kemampuan untuk membezakan sebab umum merupakan faktor yang mendorong terjadinya sesuatu peristiwa. Sebagai contoh, peristiwa penubuhan Malayan Union pada tahun 1946. Akibatnya berlaku penentangan secara demonstrasi oleh orang Melayu.